Unleashed 2024-2025 here. I'm finally here. How excited are you? Like I am. I'm really excited right now. Ramai guys, ramai gila. Tinggal beberapa minit sahaja sehingga pukul 8. So sekarang dia boleh nampak ramai gila orang berlimpahan sampai dekat hujung. Sini tak boleh masuk tadi sebab dia khususkan zon 3 parking tu untuk parking, untuk letak apa acara, ada festival lah kat situ. Nanti kita pergi tengok. Tapi yang paling penting sekali kita nak tengok pelancaran jersey. Nampak dia pakai jersey yang sama dengan DJ tu pakai hari ni. Sangat gembira sangat. Menarik lah sebab tahun lepas, musim yang lepas pun DJ yang main untuk pelancaran jersey pun pakai baju jersey Atletic warna neon masa tu. So kali ni dia pakai warna yang ini, sama macam saya. Ini adalah antara berkompetisi. Biasanya 299 sebab dia nama Nike. Jadi untuk third kit, harganya dalam lebih kurang 189 macam tu. Kurang daripada 100 ringgit. Saya rasa murah dan saya suka warna ni pun cantik. Jadi saya beli. Dan saya nampak DJ pun pakai warna yang sama juga saya. Saya macam sedikit terusia ada orang yang sama. Saya macam orang lain yang pakai baju jersey yang sama dengan saya. Mari kita cari ya. Tadi orang yang pakai jersey dedicated outfit tadi saya nampak, tapi saya tak, saya sekali lalu je saya nampak. Bang, mantap. Kita cari lagi siapa yang pakai outfit sama macam saya. Tengok kat belakang pula, mungkin ada kat belakang saya tak perasan, mungkin ada yang pakai kan. Mungkin mereka dah beli tapi tak pakai hati kan. Tak apa, kita cari. Cepat je. Oh, nampak tak ada merah kat atas tu. Sama macam dalam teaser tu, korang boleh nampak kan? Atas tu, dia lancarkan warna merah. Satu strip saja. FGB drone. FGB drone digunakan untuk rekod dalam keadaan dalam festival ni. Nampak dia layan dulu dekat DJ tu, layan DJ dulu. Naik atas tu. Bukan drone yang biasa naik turun kiri kanan atas bawah selatan, tak. Kita guna FGB which needs a skilled person to man the FGB drone. Kita tengok siapa pilot dia, macam tak ada pula. Biasanya dia dekat kawasan ni dia pilot. Tak ada lah. Kita check. Belum start apa-apa lagi. Kita check ya sementara, belum lagi 5 minit nak pukul 8, mungkin masa tu baru dia panas Mungkin drone dekat sebelah sana pilot drone. Oh, dia dah tutup lampu guys, dia dah tutup lampu. Okey, kita boleh balik semula. Nantilah kita cari, oh ada dalam 2-3 drone FGB drone. Maknanya ada 2 skilled operator pilot yang digunakan untuk festival ni. Pelancaran jersey yang sangat-sangat mewah. Tonight we unleash. Hidup lagi dah tu.
to Malaysia, welcome to Johor. Can we get some noise, please? Alright, so let's We're gonna start it slow, okay? JDT. Oh, they're using red and blue. Really nice. Oh, look at them, look at them. They're going down, they're going down, they're going down. I thought the whole crew would come down and like see the people. One, two, three, one, yeah, that's a shot. You must have done a shot. Money means it's a lie. You must have done a shot. Yeah, that's a shot. You must have done a shot. Money means it's a lie. You must have done a shot. Say yeah, say yeah, Masuk bersama lebih Berada daripada kedua Memandu lembaga yang terarung-arung Kira obat juga keduanya Merdeka apabila boleh terima Kalau ada cip bagi raya mengapa Aku jatuh cinta denganmu. once again, make some noise for Oh, thank Yo, what's good, baby? Oh, now they're performing. Now they're performing, so they're facing us. JDT, count Right down now with we're us. about On the to count of launch three. the Backwards. unleash the new jersey. Let's go! Merah banget. Unleashed. Oh! It's really hard to explain, but this feels different. Not just because we want more, but because we know we're not done. Eles nos disseram para manter os pés no chão. With all the pressure, the chaos, the noise, 11 straight years of winning titles, it's time for them.
2024, 2025 to 2026. Ah, it's really red. It's really red. Oh! Woo! Woo! The playing roads usually only limited to just fireworks during the celebration by end of the season. But this is for Long Jersey, guys. The crowd is steady. The season is here. Oh, look at that, look at that, look at that. That's why I want to look up at the sky. Performing something. The portal is open. Screen, is it? Through the mist of tomorrow, history calls once more, not to relive, but to unleash beyond the skies. Oh! Oh, it's lifting. Where are you going? The true force that orchestrated the golden touch from inception to It's death. love! It's a glove! It's a glove! Aduh, sakit tengkuk aku. It began a true vision. Etched not in gold, but every heart, Tahu tadi aku di belakang tu. blue and red. Sakit kepala aku. Jehoram Castle. The Southern Tigers, a name that roars with the legacy of champions across the lands. Not just a season. The future was always ours to claim. Damn, this one is expensive. Mahal siap. Oh, lepas tu nak kena ada pengapi pula. You know how much that costs? That's luxury. To rise and to soar beyond. The sky was never the limit.
the record for the most pyro drones used in a drone show. So give it up once again for JDT. Wow, that was amazing. Again, JDT, can I get some noise? Thank you guys so much. Thank you, Johor. Thank you, JDT, for being such an incredible crowd tonight. Thank you to everybody. Thank you to all of the performers, also the team behind the scenes, and most importantly, you fans. Jadi itulah dia pelancaran jersey Nike JDT 2025 hingga 2026. Dan biasalah kalau pelancaran jersey melibatkan JDT, ianya bukan setakat pelancaran sahaja, ianya merupakan satu sambutan dan juga merupakan laungan semboyan, semboyan amaran kepada pasukan-pasukan bukan hanya setakat di Malaysia saja tetapi di Asia. Persembahan kali ni pun mantap-mantap, nampak semuanya enjoy, especially anak-anak muda lah. Yang saya pula teruja bila ada Sonawan. Sonawan, we're biggest fan. Dan untuk yang berusia sikit mungkin dah penat lah, duduk kat tepi atau layankan je lah, macam gitu. Masa kita sampai tu, kita dah nampak tau, ramai, semua orang boleh nampak daripada tengah-tengah SSI dalam stadium tu, kita nampak ada satu jalur warna merah tau. Satu jalur merah yang macam membelah langit macam gitu kan. So kita memang nampak lah, memang ada. Memang kita macam wah terujanya apa benda ni, sebiji macam dalam video teaser tu. Rupanya memang memanggil untuk perhatikan langit sebab sejurus je habis video pelancaran jersey dimainkan terus keluar drone. Dan drone tu bukan biasa-biasa. Satu perkara ialah drone tu sangat menarik kerana biasanya kita tengok bila sambutan kan, champion 10 kali, champion 11 kali, jadi itu kita nampak drone dekat atas tu. Tapi ini untuk adalah pelancaran jersey, bukanlah pelancaran jersey sahaja. Maksud saya untuk pelancaran jersey je pun ada drone. Jadi ini adalah sangat besar bagi saya lah, sangat besar sebab perbelanjaan untuk drone bukan sedikit. Untuk musim kali ini juga saya tidak terlepas daripada melirik tambahan seperti mereka lancarkan ice cream tu, asap-asap tu semua. Itu pun lain. Dua menara untuk lampu-lampu dan juga audio dia memang best. Laser pun bertambah, terasa macam berada di festival muzik. Saya rasa kepuasan untuk penonton yang hadir dan juga kepada orang yang membuat performance, membuat persembahan. Saya rasa mereka kedua-dua merasa puas, mencipta keterujaan lah untuk pelancaran jersey ini. Dan ada bas double decker. Saya tertanya-tanya, hari tu baru je saya tertanya-tanya mana pergi bas double decker yang membawa pemain-pemain berarak keliling stadium masa Covid dulu. Ingat tak sambutan masa tu? Saya terfikir mana pergi bas tu? Ada lagi tak? Sekali dia bawa bas tu buat hiasan kan, jadi orang akan beratur untuk membeli jersey di situ.
bercakap berkenaan dengan jersey. Berkenaan dengan jersey ni, Masya Allah. Saya sangat suka dia mengekalkan belang itu, belang merah biru itu. Saya sangat suka dengan jersey yang garang. Setakat ni saya tidak ada jersey yang saya tidak suka oleh JDT. Mungkin kerana orang kata apa, kalau sayang tu apa pun orang tu buat kita suka. Macam gitu. Jersey ini jersey home berwarna merah biru untuk home. Dan dia ada nampaknya sedikit gelap. Dia ada sedikit gelap. Dia lebih dalam warna dia, warna navy. Jersey away warna merah. Dah lama jersey JDT tak berwarna merah. Patutlah banyak warna merah dalam video-video teaser. Ada warna merah. Biasanya kita gunakan warna biru mostly kan. Like merah adalah part of JDT, tapi mostly people akan ingat warna biru bila kita sebut JDT. Sedangkan kita sebenarnya adalah dua warna, warna merah biru. Kita dulu ada warna pink, ada warna putih, ada neon dan juga ada ultra turquoise. Orang panggil apa ni? Ultra turquoise. Tapi saya dengar warna warna turquoise. Saya sangat suka dengan jersey ni, jadi saya terus beli di JDT Direct Top End Shopping Center. Masa tu saya kebetulan berada di situ dan saya macam okay, mari kita tengok JDT Direct Top End Center, Top End Shopping Center. Kemudian saya rasa macam berkenan pula sebab sales representative dia pakai baju ni dan dia seorang wanita. Jadi saya macam okay, cantik rupanya pada wanita. Jadi saya pakai, saya beli. Adakah anda tertarik untuk membeli kepada golongan-golongan wanita? Adakah anda tertarik untuk membeli? Marilah kita beli. Harga macam biasa. Disebabkan adalah Nike disebabkan brand dia adalah brand Nike. Jadi aspek dia 100 over atas. Jadi memang harga yang paling murah pun yang ini 189 untuk satu jersey, size daripada XS kepada XXL, dan dia adalah cutting lelaki lah, dia slim fit. Tapi dia slim fit, so saya pernah risau kalau slim fit untuk wanita yang agak berisi sikit macam mana kan. Jadi nampak untuk XXL okey pada saya. XXL untuk wanita yang sedikit berisi okey. Jadi bahagian pinggul tu dia tak rasa macam ketat yang tak selesa. Dia memeri macam gitu. Okey. Harga RM299 untuk satu jersey. Okey, maknanya satu jersey home RM290. RM299 untuk satu jersey away macam gitu. Jersey third kit out macam ini, macam musim yang lalu adalah warna neon. Saya pun suka juga warna neon tapi tak terbeli. InsyaAllah akan saya beli nanti sebab saya suka warna-warna yang lain. Saya suka nampak daripada jauh, ni nampak terompak. Tak, ini third jersey. Macam gitu. Lain. Saya dengan rendah diri mengajak para penyokong untuk kalau tak dapat beli jersey yang 100 ke atas, rasa macam sedikit susah, macam saya boleh beli sebenarnya guna Shopee, boleh bayar installment 3 bulan 6 bulan ada sebab baju ni boleh didapati di dalam Shopee juga secara official jangan risau, official boleh bayar installment, maknanya guna SPay later lah, boleh. So, saya tidaklah mengalakkan berhutang, tetapi jika anda sering kali datang ke stadium ataupun memang peminat Tega, memang penyokong Johor Darul Takzim dan anda pula sangat berbangga dengan JDT, saya mengajak anda untuk membeli jersey original. Belilah jersey original walaupun ada jersey kopi ori yang lebih kurang. Dan anda juga boleh menyatakan saya tidak membeli jersey cetak rompak kerana saya sayang kelab saya. Jika anda tidak dapat beli jersey, tak apa. Tapi pergilah ke JDT Direct ataupun kedai-kedai rasmi menjual barang rasmi JDT dan pilihlah pakaian yang rasmi dikeluarkan oleh JDT sendiri. Macam kawan saya dekat sini, dia ada baju, dia kata dia beli jersey ni rasanya dalam RM89, RM79 je, tak sampai RM100. Ada macam-macam. Saya pun dulu ada satu musim, 2 musim juga saya beli pakai baju polo JDT. Macam ni saya pakai.
jersey, bukan jersey, baju polo JDT warna biru. Saya sangat suka baju tu. Luar daripada perlawanan bola sepak pun saya boleh pakai. Jadi kill two birds with one stone macam tu kan. Memang best. So belilah barangan original daripada JDT Direct Megastore atau JDT Direct Store yang ada kedai-kedai jual barang yang original. Beli barang original guys. Sejumpa dengan orang lain, anda boleh menjadi representative, gitu, wakil lah, mana-mana orang Johor mana-mana, mesti kata dia pakai baju JDT original. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.